Semua benar kan? Apa nak pergi duduk di rumah hak paling jahat tu? Tak benar sabar. Dari segi logik pun tak benar sabar. Lepas tu kalau jahat gitu, apa Nabi tak cerah? Boleh kau duduk dengan hak jahat lagu tu? Tak cerah. Hak jahat tu, rumah hak jahat tu lah kubur Nabi. Tuhan pilih rumah dia. Apa? Kita kata ini semua kelebihan Aisyah. Kelebihan Aisyah. Banyak perkara hak Tuhan pilih untuk dia. Nabi ni di rumah dia, rawat dia akhir hayat dia di rumah dia. Mati, Nabi SAW kata dah, Nabi, seseorang Nabi tu dia dikebumikan tempat dia mati. Sahabat-sahabat bicara, dia kalau tempat mati sini kubur Nabi tu hak ni ada ni, masjid tu sudah besar dah lah, dalam masjid lah jadi. Tu sebenarnya asalnya rumah Aisyah. Dalam rumah Aisyah tu tak benar sabar. Agak dia kata, bukan setakat kata Aisyah dijak gitu. Aisyah ni kafir. Kalau kafir, macam mana Nabi duduk dengan isteri yang kafir? Sebab tu tak pakai langsung tembok ni. Tak boleh nak guna langsung. Memang rosak teruk. Dia boleh kata, pas Nabi tak tahu ke? La tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan menikah dengan orang musyrikat, orang kafir. Jangan, tak boleh. La tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pegang tangan orang kafir. Maknanya jangan buat bini. Dia tu buat bini, orang kafir. Adakah patut? Jadi maknanya kalau kita pakai buah dia, habis terhina. Bukan Aisyah saja, Nabi pun terhina. Allah SWT pun hina juga. Pasal apa Allah SWT pilih orang lagu ni? Dia duk amarin tu lah, bini Nabi Nuh tu, bini Nabi Lut tu. Tidak semesti bini Nabi ni molek. Dia guna logik. Kalau kita tak ngaji kan, dengar sekali kan, ya Allah juga. Tu bini Nabi Lut tu. Tak lepas tu masuk sekali dengan puak-puak kena rejai tu. Bini Nabi. Dia kata tak ada kena. Itu dah dia dah Quran royak, hadis royak. Sudahlah. Aisyah ni mana royak? Tak boleh kita nak kias. Kalau nak kias lagu tu pakai Khadijah lah. No. Boleh jadi Khadijah tu pun tak boleh. Muka bini Nabi Lut pun tak boleh. No. Berat dah kalau lagu tu. Tak boleh. Dia dalam bab-bab akidah ni orang tak pakai kias. Kita kata bini Nabi Lut ni tak boleh, dalam Quran kata. Kita kata anak Nabi Nuh ni tak boleh, dalam Quran sebut. Sekat tu sudahlah. Jangan lebih-lebih. Lepas tu dia kata, masalah kalau menikah dengan orang kafir pun boleh. Tu Fir'aun tu dengan Asiyah tu. Fir'aun tu kafir, Asiyah tu Islam. Boleh nikah tu, boleh duduk sekali. Cara dia nak mengelirukan orang. Dia kecek benda-benda lagu tu. Padahal itu syariat mana? Syariat Nabi Musa. Masa tu boleh orang kafir dengan Islam nikah. Awal-awal Islam pun boleh orang kafir dengan Islam nikah. Lepas pada tu tak boleh. Sudah mansuh dah hukum tu. Ni sampai saat akhir duduk dengan Aisyah ni lagu mana? Sebab tu nampak benar ni musuh Islam sebenarnya atas nama Islam. Kalau orang faham ni nampak selalu dia ambil kesempatan, benda-benda lagu ni pun dia ambil kesempatan. Padahal Aisyah royak tu hak ni hak tetap. Hak cik dia ni ada sama bila apa-apa. Hak lagi-lagi tu tidak tetap. Lepas tu dia kata, apa ya? Ibnu Abbas kata, mu tahu kau siapa? Itu berdasarkan dia tengok. Boleh selesaikan masalah tu. Apa yang kita duduk pandang buruk orang tua orang ni? Boleh selesai tu masalah tu. Ibnu Abbas kata, Ali berdasarkan dia tengok. Apa lagi-lagi tu? Dia tengok belakang. Aisyah tengok. Sebab tu dia royak ni. Gitu hak sebenarnya. Tapi dia guna tengok, menunjukkan Aisyah ni benci kepada Ali, tak suka kepada, dalam Bukhari kamu, kata dia. Dalam Bukhari memang ada sungguh. Tapi lagu ni apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia tidak mengaji, dia gunakan benda-benda ni untuk mengelirukan orang. Untuk mengelirukan orang. Jadi akhirnya hak ramai-ramai hak kena Syiah tu lagu tu lah. Dia kata dalam Bukhari, dalam ni. Hak tu tak mengaji. Dia pun tak mengaji juga. Lepas pada tu orang pun pakar. Jadilah Syiah. Seteruk-teruk ajaran tu boleh diterima kerana apa? Dengan kekeliruan. Ibtigha' al-fitnah. Semata-mata untuk menimbulkan fitnah. Kalau ayat Quran, kalau kita nak tahu alah rosak tu, rosak sepatutnya. Kalau dengan maksud fitnah, sebab itulah dalam Quran kata ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Hak ni puak-puak sesat ni lagu tu lah. Dia cuma takwil lah ke dia.
Tak ada maksud molek, nak menimbulkan fitnah saja. Tak apalah. Lepas tu bila masuk, dia suruh curah 7 gereba air, hak belum dibuka lagi ikatannya. Maksud yang belum dibuka lagi ikatannya tu, maknanya yang penuh berisi air, orang tak guna lagi. Gitu. 7 gereba yang tidak dibuka. Mudah-mudahan kalau lepas mandi ni aku rasa segar sikit, aku boleh tubik lah, royak gapo-gapo kat orang, bagi nasihat gapo-gapo. Nabi SAW pun diperdudukkan di dalam besin. Di sini mikhdab bukan dengan makna bekas hak kecil tak boleh nak buka tangan tadi. Mikhdab juga sini dengan makna besin. Besin tu kepunyaan siapa? Kepunyaan Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi juga. Hak ni pun jahat juga, Cik kata. Nabi SAW ni guna hak daripada orang-orang jahat. Tak ada ke hak molek-molek. Padahal Hafsah ni seorang yang lebih istimewa, anak Sayyidina Umar. Hak ditulis di zaman Nabi SAW sebagai rujukan utama. Mushaf orang panggil. Mushaf ibu. Quran ibu. Menjadi tempat rujuk sahabat-sahabat tulis di zaman Nabi. Hak tu bila Nabi mati duduk di rumah Hafsah. Mushaf tengok lebih gitu mu Hafsah. Nabi suruh dia pegang Quran ni, amanah untuk umat. Tak kafir. Tak benar sabar tu Quran ini. Kalau dia seleweng, dia ubah habis. Nabi amanahkan ke dia. Dia je pegang. Sebab apa? Dia memang berilmu. Dia salah seorang isteri Nabi yang alim. Lepas tu kami pun curah lah air. Hak 7 gram pun tak ada. Curah. Ni maknanya bilangan tu. Kadang-kadang kita tahu ubat tu, tapi bilangan kalau tak cukup tak boleh juga. Ubat tu dah. Kena makan 2 hari, kita makan sehari. Tak boleh. Ubat tu betul dah. Kena makan 2 butir, kita makan sebutir. Tak boleh juga. Ubat tu betul dah. Sepatutnya makan 2 butir, kita makan 4 butir. Ataupun 5 butir. Tak boleh juga. Serupa juga di sini. Dia nak rayaknya dalam rawatan ni, bilangan apa tu ambil kira. Lepas tu benda tu sudah digunakan dah, kalau tidak digunakan lagi, kena ambil kira. Kena ambil kira berlaku. Ni rawatan. Padahal kita kata gitu ya sambil lalu gitu, tapi tidak. Bagi kita orang Islam ni, kita kena buat Quran dengan hadis ni, segala-gala yang berlaku tu ada maksud dia. Bapa 7, bapa tidak 9. Pada ketika lain dalam peristiwa ada 9, ada bilangan gini-gini, menunjukkan dia ada tu benda tu. Bahkan dalam riwayat Tabarani ada disebutkan daripada air tu pula bukan daripada satu tempat, daripada 7 telaga yang lain-lain. Daripada sinilah mana hak asas. Hak Tok Bomo katakan dia kena gini, air 7 sungai yang berlainan. Dia ada hikmah dia. Dan hak lagu ni tidak bid'ah. Kalau satu orang tu dia buat, dia rawat gini, tidak bid'ah. Sebab itu bukan masalah ibadat. Boleh jadi Allah SWT nak mimpi ke dia, nak tolong orang. Dia nampak gitu, dia buat jadi. Kalau jadi tak apa, buatlah. Setakat mana nak jadi. Lepas tu bila tak jadi tawar tu, biar orang lain pula. Gitulah. Boleh jadi. Dan hak ni ada asas dia. Misalnya Nabi kata 7 gram. Hak tidak digunakan lagi. Dalam riwayat ni tak ada sebut, tapi dalam riwayat lain ada. Daripada telaga yang lain. Dia ada khasiat-khasiat yang berbeza. Ya, ni kita tidak berapa faham lah. Tapi dalam ilmu bomo gapo banyak guna benda-benda gini. Dan kita tak boleh menyalahkan. Itu tidak termasuk dalam bid'ah. Bid'ah ni kena ingat dalam masalah ibadat, berkait dengan dosa pahala, dengan rawatan gapo ni tak ada kena mengena. Dengan sebab tu ayat janganlah qul huwallahu ahad. Jangan nak bomo-bomo pun kita tahu juga hukum. Bismillah selesai tak boleh. Tapi kalau baca ayat bukti hadhihi jahannam salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir, ulang 3 kali. Ataupun ni baca dalam senapah beberapa ayat ni, tak apa. Sekali lagi tidak salah, tak apa. Boleh jadi Allah SWT beri mimpi ke dia kok, ataupun dia terima daripada tok guru dia sebelum pada tu. Kalau nak rawat tahap ni gini, kalau tak buat lagu tu tak jadi. Kalau buat lagu ni jadi, tak apa. Sebab Quran itu syifa.
penawar.